Ini adalah perkongsian pertama saya di Masjid Huda, Masjid Al-Hana, insyaAllah, maaf, Al-Hana. Dan bila baca ayat tu terfikir hati saya, Allahu Akbar, mungkin ini perkongsian pertama saya dan mungkin ini juga perkongsian terakhir saya di sini. Kematian itu di mana-mana sahaja. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak masjid kerana memberi peluang saya untuk sedikit perkongsian hari ini. Sebenarnya saya tak layak berada di depan ni. Saya bukanlah seorang ustaz, saya bukanlah seorang yang berilmu dalam bidang agama. Saya adalah seorang pensyarah dalam bidang farmasi, di Taibah University di Madinah. Cuma apa yang terfikir dalam hati saya apabila saya balik bercuti selama 2 bulan di Malaysia. Tahun lepas saya tak balik, tahun ni saya balik. Tahun lepas saya berpuasa di sana. Bila saya balik, apa saya fikir adalah kehidupan itu amat pendek. Dan dengan ilmu yang sedikit ni, saya perlu juga cari bekal untuk saya. Sebab saya tak tahu bila saya nak pergi. Bekal dengan kapasiti yang saya ada, saya cuba sampaikan walaupun satu ayat. Seandainya kalau saya mampu untuk menyentuh satu titik kecil dalam hati para hadirin semua, saya bersyukur. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Semoga titik kecil itu yang membawa kebaikan dalam para hadirin semua, insya-Allah semoga akan menjadi bekal untuk saya di hari yang amat sukar besok, di hari mulut saya tak boleh berkata-kata. Bila baca ayat tadi memang tersentuh. Terasa takut sangat. Saya sedikit tentang diri saya. Saya mendapat pendidikan bidang farmasi di USM Pulau Pinang. Kemudian saya menyambung master dalam bidang farmasi juga di Pulau Pinang. Dan alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk saya mendapat latihan di Brisbane, Australia, dalam bidang yang berkait dengan ubat yang digunakan di dalam pemindahan organ, dalam pemindahan masa itu saya fokus pada hati dan buah pinggang. Saya dan kumpulan saya di sana mengkaji bagaimana tindak balas ubat terhadap badan dan bagaimana badan bertindak balas terhadap ubat. Selepas di Brisbane, alhamdulillah dapat rezeki untuk menyambung ke peringkat PhD di South Australia, di Adelaide, di bahagian bawah Australia pada yang biasa pergi, dalam bidang yang lebih berkait pada bidang perundangan, bidang kawalan dan polisi dalam bidang farmasi. Sebab sebelum tu saya ada pengalaman bekerja dengan multinational pharmaceutical companies, syarikat antarabangsa. Jadi saya pilih bidang tu lah. Alhamdulillah tamat. Bila tamat saya balik ke Malaysia. Saya sempat bekerja di UIA Kuantan dan pernah dilantik sebagai timbalan dekan kuliah farmasi UIA Kuantan. Kemudian alhamdulillah Allah bagi rezeki, masya-Allah, rezeki untuk kami sekeluarga, masya-Allah. Tu kadang-kadang terasa sebab juga di hati. Saya dapat melanjutkan pelajaran lagi ke England, ya, di postdoctorate level. Masa di England saya bekerja di 3 buah hospital di Leicester. Salah satunya lah Royal Infirmary Hospital, dan saya ingat Leicester General Hospital. So kalau para hadirin tengok sejarah pendidikan saya langsung tak ada bidang agama, itulah saya cakap tadi, memang saya tak layak lah pada sini. Tapi bila memikirkan kematian terdekat, saya cubalah berkongsi. Bila berada di Madinah banyak mendidik saya lah tentang perlunya saya dan keluarga untuk mencari sedikit bekal sementara sihat ni, sementara Allah bagi peluang. Sebelum saya berhijrah ke Madinah, kembali daripada England, saya terus mendapat tawaran untuk bekerja di Madinah. So bila dapat Madinah, seperti orang lain juga lah, impian, cita-cita yang lama tersemat dalam hati tanpa fikir panjang. Kalau nak ceritanya, apabila dekan daripada Taibah University College of Pharmacy, Taibah University datang jumpa saya di Kuala Lumpur, saya tak tengok langsung pun offer letter yang dibagi pada saya. Saya kata kalau Madinah saya terima, insya-Allah. Saya terima. So sebab cerita lama nak pergi Madinah, lama sangat.
Kemudian saya hijrah satu keluarga, saya tinggal segalanya di Malaysia. So, sebenarnya sebelum berhijrah, apa yang dalam fikiran kami adalah alhamdulillah dapat berada di Madinah, bumi barakah. Saya dapat solat di Masjid Nabawi insya-Allah tiap-tiap hari. Apabila solat sama dengan 1000 kali solat tempat lain, dan boleh pergi buat umrah tiap-tiap minggu. Itu saja. Masya-Allah, bumi barakah ini masya-Allah hebat, sangat hebat. Dia mendidik kami sekeluarga setiap saat, setiap hari. Mendidik saya dari segi persaudaraan antara sesama kita selama Muslim, dan mendidik saya tentang sedekah, mendidik saya tentang pembacaan Al-Quran. Jazakallah khairan. Dan bila berada Madinah, hati minta maaf, hati memang mudah sangat tersentuh, insya-Allah. Tapi ya, dalam banyak pendidikan tu, antara yang saya boleh kongsi sementara saya berada di Malaysia ni, insya-Allah dalam 2 minggu lagi saya akan balik ke Madinah semula, adalah tentang bagaimana Madinah mendidik saya tentang Al-Quran, tentang pembacaan Al-Quran. InsyaAllah dalam setengah jam saya ada ni, secara ringkas ni saya akan kongsi sama-sama. Seandainya silap tolong betulkan saya, insyaAllah. Kalau kita ingin membaca satu juzuk sehari, apakah perkara yang perlu dilakukan? Saya bagikan pada 3 fasa. Fasa pertama adalah fasa kita memotivasikan diri kita, fasa kita memotivasikan dalaman kita, inner self motivation. Dan juga fasa kedua adalah fasa kita buat, di mana kita buat benda tu secara praktikalnya. Dan ketiga adalah fasa bagaimana kita perlu untuk memastikan kita sentiasa istiqamah. Kita sentiasa istiqamah, kita baca kalau boleh sepanjang hayat kita, insya-Allah, sehingga detik-detik terakhir, biarlah detik terakhir kita dengan Al-Quran. Sebenarnya semua yang saya nak kongsi ni dah ada semua dalam diri kita. Semua dah ada. Dan saya rasa para hadirin yang depan saya ni lagi arif tentang apa saya nak bagi tahu ni. Cuma mungkin hari ni kita tengok dari segi perspektif Al-Quran. Sebelum ni mungkin kita sentiasa mendengar para ilmuwan, para ustaz-ustaz yang berada di depan ni bercakap, berkongsi ilmu. Masya-Allah, hebat. Terima kasih banyak kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama sekian, banyak mendidik saya juga. Mungkin hari ni kita agak berbeza. Kita melihat dari segi perspektif seorang yang sentiasa lupa, seorang yang tidak mempunyai ilmu dan sentiasa lupa. Itulah diri saya. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki untuk anggota Madinah, dan Madinah banyak mendidik, masya-Allah. Pertama, apa yang saya boleh cadangkan adalah kita bersama-sama mempunyai dan menetapkan target dalam kehidupan seharian kita. Macam biasalah kita semua dah ada, cuma hari ini kita melihat dari segi perspektif Al-Quran. Sama-sama kita tetapkan bahawa hari ini, mulai saat ini, aku kena baca 1 juzuk sehari. Kalau seandainya kita nak tetapkan 1 juzuk. Sejak hari raya hari itu saya ingat antara tetamu awal yang datang ke rumah saya adalah seorang bapa. Dia mempunyai, masya-Allah, hebat orangnya. Setiap hari raya saya rasa beruntunglah, setiap hari raya rumah saya antara rumah pertama yang dia pergilah. Dia mempunyai 10 orang anak, 9 orang anak hafaz Al-Quran, masya-Allah, hebatnya. Bila bersembang dengan bercakap, dia kata dia menetapkan anak dia masa kecil lagi membaca 1 juzuk sehari. Dia kata masya-Allah, hebatnya. Dan bila anak dia menghafal Al-Quran, dia tetapkan anak dia supaya membaca 3 juzuk sehari. Dia kata masya-Allah, hebatnya. Orang yang hafiz Al-Quran, orang yang ilmuwan tentu rasa bagaimana seronoknya kalau dapat baca Al-Quran setiap hari secara istiqamah. So dalam tip yang pertama, kita tetapkan sama-sama bahawa satu juzuk Al-Quran insya-Allah kita perlu lakukan setiap hari. Nah, ini antara gambar yang terawal yang saya ambil. Saya akan cuba kongsi dalam setengah jam ni bagaimana kehidupan saya di Madinah, bagaimana Madinah mendidik jiwa saya, jiwa kami sekeluarga. Kalau para hadirin tengok, yang dah di atas jambatan, di bawah ni adalah Wadi Aqi'. Kalau kita biasa, saya rasa semua dah tahu kot, dalam ada Rasulullah SAW bersabda tentang wadi ni adalah wadi barakah. Dulu ada air, sekarang tak ada air dah. Kalau sekejap bila hujan je. Sekarang ni dalam bila hujan air banyak. Ini dari tanah haram lah. Kalau nampak di hujung belah kanan atas tu, situ adalah kawasan Masjid Kiblatin, Masjid 2 Kiblat. Rumah saya berhampiran dengan Masjid Kiblatin lah, lebih kurang 100-150 meter macam tu saja. Ke Masjid Nabawi
lebih kurang 6 km. Kalau waktu solat subuh tu saya jalan straight je, kalau lampu hijau semua tak sampai 10 minit insya-Allah sampai. Pada satu hari saya nak universiti saya di belakang, kalau kita tengok kalau belah kanan adalah Universiti Islam Madinah, Jemaah Islamiah. Masih lagi tanah haram. Belakang Universiti Islam Madinah itu adalah Universiti Taibah, tempat saya bekerja, di mana semua pelajar daripada rakyat Arab Saudi sahaja, rakyat Saudi sahaja. Jadi saya bergegas nak pergi ke pejabat. Masa awal saya tak ada kereta lagi, saya boleh pergi dengan teksi atau jalan kaki. Tapi hari itu tempat tak sibuk, saya jalan kaki lah. Mungkin sebab alhamdulillah saya ambil keputusan untuk jalan kaki. Bila saya sampai di atas Wadi Aqiq ni, saya nampak seorang pelajar daripada Jemaah Islamiah berjalan ke arah Masjid Kiblatin. Berjalan, saya tengok khusyuk je, walaupun jalan tu sibuk masa tu waktu nak start kerja, tapi dia tenang je, jalan je. Bila saya nak tengok apa yang dia buat ni, saya jalan juga tapi pemikiran saya kosong, tak ada apa pun. Saya tengok Masya Allah, Al-Quran di tangan, Al-Quran di tangan, setiap langkah dengan Al-Quran. Saya kata Masya Allah, hebatnya dia ni. Masa tu terdetik dalam hati saya, aku perlu buat macam ni, aku perlu buat. Pelajar ni akan mati, aku akan mati. Dia sedang sibuk dengan dunia dia, dengan sibuk juga pada masa yang sama dia sibuk dengan akhirat. Aku hanya sibuk tentang dunia, tapi akhirat aku entah ke mana. Saya fikir tentu dia ada tetapkan target dia berapa juzuk sehari dia boleh baca. Saya pun masa saat itu saya fikir aku perlu tetapkan juga. Jadi saya tip bersama, sama-sama lah kita tetapkan 1 juzuk sehari, insya-Allah semoga jadi amalan kita lah. Tips yang kedua, sama-sama kita sentiasa berdoa dengan sepenuh hati. Ini adalah antara benda yang Madinah mendidik saya. Masya Allah, hebat sungguh. Mungkin ini sebab saya terlalu lupa. Saya lupa sangat. Masa di Malaysia saya sebelum berhijrah, saya terlepas pandang tentang aspek doa. Saya sentiasa berdoa, tapi doa saya sekadar doa. Doa itu sahaja, tapi jarang sangat tersentuh dalam lubuk hati. Ingat pada satu hari, masa ke awal saya berada Madinah juga, selepas saya tak sempat nak pergi ke Haram, ke Masjid Nabawi, saya berjalan kaki selepas solat zuhur di masjid di belakang rumah. Saya berjalan, ada seorang tua. Saya ingat itulah kali pertama saya jumpa dia, dan itulah kali terakhir saya jumpa dia. Tapi Madinah mendidik saya pada pakcik ni, melalui pakcik ni, Masya Allah. Dia nampak saya, dia tegur saya. Saya bahasa Arab tak pandai sangat, saya masih lagi belajar di Universiti Islam Madinah, dan saya sedang buat diploma dalam bahasa Arab. Dia nampak saya, dia bagi saya, dia cakap Assalamualaikum ya akhi. Saya cakap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata Fin anta, awak daripada mana? Saya kata ana min Malaysia. Dengar perkataan Malaysia, dia cakap Masya Allah, Masya Allah. Sebab dia orang suka sangat orang Malaysia. Sebab bagi dia orang Malaysia ni baik, orang Malaysia ni bagus. Dan orang Madinah amat memuja orang Malaysia. Kenapa? Salah satunya adalah apabila jemaah umrah Malaysia datang atau jemaah haji datang, orang Malaysia datang dengan ilmu, datang berilmu, tak semacam negara lain. Mungkin alhamdulillah sebab kita, alhamdulillah sistem negara kita amat bagus. Jadi datang kita berilmu. Kalau polis kata pergi ke kanan, kita ikut ke kanan. Polis kata ke kiri, kita ikut ke kiri. Kalau negara lain mungkin budaya berbeza, polis kata ke kanan, dia tak nak pergi, dia masuk kiri juga melawan polis. Tapi orang Malaysia ni lembut, dan dia amat suka orang Malaysia. Dan bila dia tahu orang Malaysia, dia tanya anta jadid fi Madinah, awak baru di Madinah? Saya kata jadi jiddan, baru sangat-sangat Afari baru. Itu dia tengok muka saya, antara kata-kata yang saya ingat dan dengan wajahnya, dia tengok saya, dia kata ya akhi, dia kata berdoalah dengan sepenuh hati supaya anda kekal menjadi ahli Madinah, supaya anda kekal menjadi ahli Madinah. Itulah kata-kata daripada saya. Dan bila ingat tu memang terasa sebab. Satu, saya terasa nak sangat kekal sebagai ahli Madinah. Kedua, saya terlepas pandang, ya Allah, selamanya aku berdoa tak sepenuh hati. Aku hanya berdoa sekali doa selepas batuk di tangga. Ada 2 tips yang kedua saya boleh cadangkan, ialah kita sentiasa berdoa dengan sepenuh hati. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah aku untuk baca 1 juzuk sehari, ya Allah. Ingat sama-sama kita ingat, saya sentiasa, saya suka berada di depan. Kenapa? Kadang-kadang bila saya berada di depan ni, sebenarnya saya menggambarkan saya sedang bercakap dengan diri saya sendiri. Saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Apa saya kata-kata ni, bila saya keluar daripada masjid, saya balik ke rumah, tengah-ngiang dalam telinga. Sebab saya takut nanti Allah akan tanya saya, Nordin, kenapa kau cakap tapi kau tak buat?
Bila kadang-kadang bila dijemput bagi sedikit perkongsian, saya rasa alhamdulillah, syukur sangat. So, apa saya cakap bahkan balik ke rumah sambil nak bekerjakan terngiang telinga apa saya cakap ni, masya-Allah, alhamdulillah. Bersama-sama lah kita doa sepenuh hati, ya Allah, ya Allah, bagilah kemudahan kepada aku supaya aku boleh baca 1 juz sehari. Inilah bekal untuk aku sementara aku berada di dunia, sementara aku masih sihat, sementara mulut aku boleh lagi membaca. Saya kadang-kadang masa di England, saya banyak bekerja dengan pesakit yang mengalami masalah daripada mulut sampai ke lubang dubur. So ramai pesakit yang saya tak boleh makan. So ramai bila mungkin depan saya ramai doktor-doktor pakar, ramai orang yang bekerja dalam bidang kesihatan tahulah. Antara pesakit yang saya terlibat adalah pesakit kanser lah, setengah-setengah tu memang ulcer banyak sangat dalam mulut. So, kita kecil pun kita dah rasa sakit kan. Banyak sangat dalam mulut, memang tak boleh makan, sampai nak bercakap tak boleh. Itulah banyak mendidik jiwa saya. Seandainya masa ni mulut aku boleh lagi bacalah Quran. Anda ada masa nanti mulut aku tak boleh nak baca Al-Quran masa tu, amat sedih lah. So, berdoa dengan sepenuh hati supaya kita boleh membaca Al-Quran 1 juz sehari. Yang ketiga, sebelum tu saya nak tunjuk, inilah gambar yang saya ambil selepas solat subuh di Masjid Nabawi. Saya letakkan gambar-gambar yang nak menunjukkan, nak berkongsikan bahawa di Madinah, di Al-Haram, di Masjid Nabawi, Al-Quran tu di mana-mana orang membaca Al-Quran. Ini bila tengok gambar ni sentiasa mengingatkan saya, jika dia orang boleh buat, insya-Allah aku pun kena buat dan aku boleh buat. Kalau kita tengok ke dinding yang hujung sana adalah dinding, ke depan dinding itu adalah Babus Salam. Dan selepas solat subuh yang saya nak kongsi adalah, dan ada kawan-kawan pun mencadang sesuai berkongsi adalah, tak semua yang membaca Al-Quran itu boleh membaca Al-Quran. Tetapi yang saya rasa bagaimana individu yang tak boleh baca Al-Quran itu mendidik jiwa saya adalah, walaupun dia tak boleh baca Al-Quran tapi dia berusaha untuk belajar. Ada pakcik-pakcik yang dah tua tapi dia masih belajar. Saya kadang-kadang terasa, ya Allah kan kecilnya aku. Seandainya kita pergi umrah, rebutlah peluang. Masa kita ziarah, rebutlah peluang. Macam mana kita biasa buatlah. Saya tengok ramai orang kita, alhamdulillah, masya-Allah, hebat orang Melayu, orang Malaysia ni. Rebutlah, antara yang sentiasa diingatkan kepada saya adalah rebutlah peluang untuk belajar di Masjid Nabawi. Antara yang sentiasa diingatkan kepada saya adalah jangan sia-siakan peluang di Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Kenapa? Kerana pahalanya amat hebat. Menuntut ilmu di Masjid Nabawi sama dengan pahala jihad, insya-Allah. Ini sama-sama lah kita. Tips ke-8 adalah sama-sama kita mengubah pandangan tentang membaca 1 juz sehari adalah sukar bagi individu yang bukan berlatar belakangkan pendidikan Islam. Dan saya faham kalau ustaz-ustaz para ilmuwan yang bidang agama mungkin tak sukar lah. Tapi bagi saya dan para sahabat yang bukan berlatar belakangkan pendidikan agama agak sukar. Tapi sebenarnya masya-Allah hebat, Al-Quran tu hebat. Kalau kita guna teknik yang betul, insya-Allah tak sukar. Sebenarnya nak baca 1 juzuk tu tak sukar. Dan insya-Allah kalau kita cuba buat, mungkin ada ramai lagi yang dihadirin yang lebih berpengalaman. Sebenarnya 1 juzuk tak sukar dan 2 juzuk pun tak sukar, insya-Allah. InsyaAllah kita akan rasa bila mungkin boleh tanya sahabat-sahabat yang baca 2-3 juzuk sehari, memang saya yakin jawapannya adalah tidak suka, insyaAllah. Ini adalah gambar masa dalam Raudah di masa musim wisa tutup. Antara rezeki kami berada di Madinah adalah itu, sebab kalau bercakap pasal Madinah saya sebab sangat. Di mana-mana saya sebab sangat. Sebab amat besar rezeki yang Allah bagi untuk kami sekeluarga. Apabila wisa tutup, biasanya sebulan. Sekarang ni wisa tutup lah. Tadi sahabat saya hantar gambar lebih kurang sama di Madinah. Kosong dalam Raudah. Jadi yang saya boleh kongsikan adalah, kalau kita ada rezeki nak ke Madinah, nak ke Mekah, kalau ada rezeki, ada peluang, pergilah di awal-awal semasa wisa mula dibuka. Ada sahabat saya yang pergi, alhamdulillah kosong, boleh masuk, tak payah berebut-rebut. Sebagai contohnya, rezekinya yang untuk kami adalah, saya nak pergi kerja, saya dapat pergi ke Raudah, solat sekejap, baca Quran sekejap, pergi ke pejabat. Pejabat dalam 7 km daripada Masjid Nabawi. Lepas solat, saya pergi kerja. Untuk solat zuhur, saya pergi ke Masjid Nabawi lagi, dapat masuk dalam Raudah, solat selama mana saya nak, hingga boleh berbaring dalam Raudah. Lepas tu pergi ke pejabat balik, atau balik ke rumah sekejap, pergi solat asar, masuk dalam Raudah lagi. Sebab tak ada orang, boleh masuk. Masya Allah, itu antara rezeki yang amat hebat pada siapa yang biasa pergi ke Madinah. Faham lah kan? Memang kalau teringat ni memang sebab sangat.
Nak bagi tahu Al-Quran di mana-mana, dalam raudhah mau baca Quran. Tip ke-9 sebelum saya berhenti adalah kita perlu urus masa secara berkualiti dalam mencapai target yang ditetapkan. Sebagai contohnya, katalah esok kita sibuk, kita dah tahu dah besok sibuk, jadi kita bolehlah pilih juzuk mana yang mudah bagi kita. Saya terlepas pandang, bagi saya dulu, bagi saya contohnya juz amma lah. Bagi saya juz amma ni juz budak-budak, juz muda-muda. Kalau saya nak baca, pas nak cakap kat isteri pun baca juz apa ini, nak baca juz amma, rasa segan, rasa macam juz budak-budak. Tapi masya-Allah hebatlah Quran tu. Saya secara generalnya, secara umumnya mudah je. Bacalah juzuk mana, tapi pentingnya kita baca satu perkataan 10 balasannya. 1 10 bacalah, daripada kita tak baca langsung, bacalah. Kalau hari tu kita amat sibuk, bacalah juzuk mana yang paling mudah. Kalau 29 mudah, baca 29. Kalau 30 mudah, bacalah 30 untuk kita. Ini adalah sama juga hujung sana raudhah. Orang sentiasa lepas solat subuh juga sentiasa Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Bila tak baca Al-Quran memang terasa sangat. Yang ke-10 terakhir adalah untuk supaya kita istiqamah. Sebelum saya berhenti adalah kita perlu ada cara untuk motivasikan diri kita lah, untuk mengatasi masalah dan segala rintangan dalam baca Al-Quran. Mungkin kita baca 1 juzuk, 2, 3 juzuk, 6 juzuk, 8 juzuk, okey lagi. Tapi dah masuk 11, 12, semangat dah luntur sikit. Banyak cara lah, banyak cara kita boleh guna lah. Yang saya boleh kongsi, yang saya, pengalaman saya lah sikit ni adalah, mungkin para hadirin lagi tahu, dan saya yakin memang hadirin lagi tahu, adalah saya bermula dengan membaca juz amma. So itulah paling mudah saya baca juz amma setiap hari, lebih kurang selama 2 minggu. Selama 2 minggu, bila dah jadi rutin dalam diri saya, masa tu dah terdetik dalam hati, kalau baca, tak baca aku tak boleh nak duduk. Baca Al-Quran tu panggil sampai baca. Lepas tu lah saya start baca juzuk lain. Dan kalau saya dah rasa sangat-sangat rasa tak, semangat hilang, juz amma ni juz 29 yang biasa saya baca. Sebagai macam kalau kita nak berjalan jauh, kita dahaga, kita minum air, juz amma juz 29 yang mudah bagi saya, sebagai air lah. Bila saya hilang semangat nak baca, kita insan yang lemah sangat ni, bila baca tu semangat naik balik. Antara insya-Allah sama-sama lah kita buat lah. So, yang antara perkara lain adalah tentang kematian lah. Kalau di Madinah tu kita sentiasa diingatkan tentang kematian. Kematian setiap solat ada kematian. Hingga anak saya kecil lagi, yang umur 6 tahun, 8 tahun, 11 tahun, anak perempuan saya, bila lepas solat saya jumpa dia, antara soalan pertama dia orang tanya adalah, "Daddy, tak ada solat jenazah hari ni?" Bila anak-anak tanya, memang terasa tersentuh sangat hati lah. Tersentuh sangat hati bila tengok mata anak-anak. Apa yang saya selalu fikir dalam hati saya dan selalu saya pesan anak-anak, betul Afrina, Yasmin, Kamenia, betul tak ada solat. Tapi ingatlah, mungkin lepas ni kita akan disolatkan. Ingat, mungkin kini kita akan disolatkan. Mungkin ini adalah percakapan terakhir antara daddy dengan anak-anak. Boleh ingat macam perkara tentang kematian ni, terasa sedih sangat. Dan ini gambar saya ambil sebelum saya balik ke Malaysia lah. Dan saya solat di saya pergi umrah. Masa solat saya solat Zuhur masa tu, saya tak dapat solat di depan Kaabah, tertolak ke belakang, orang ramai sangat. Sebab solat di bahagian sa'i. Lepas solat saya nak pergi ke depan, nak ke Kaabah dengan anak perempuan saya umur 11 tahun. Polis kata tahan. Dia kata mamnu, tak boleh lalu, no entry. Saya kata tak apalah, saya tunggulah. Rupanya alhamdulillah di saat itu saya berada di situlah. Allah punya Allah nak bagi peringatan pada saya. Satu jenazah tu lalu depan saya. Satu. 7 jenazah dan 1 baby. Bila tengok tu, ya Allah, terasa kecil sangat. Terasa ya Allah, kematian tu rasa dekat sangat. Sama-sama saya dengan anak saya, ya Allah, sama-sama lah kita. Biarlah kita sentiasa sibuk dengan akhirat, dan pada masa sama biar kita sama juga sibuk dengan dunia kita. Sebab dunia penting juga. Saya cakap dengan anak saya, kita perlu dunia itu penting, tapi bila kita sentiasa sibuk dengan akhirat, insya-Allah dunia kita akan ada barakahnya. Biarlah selari. Itulah yang di mana-mana lah, di Mekah, di Madinah. Sebab saya banyak masa di Madinah, banyak sangat mendidik jiwa saya.
Dan sebelum saya berhenti, apa yang perlu kita lakukan, saya rumuskan adalah, pertama, kalau kita nak baca 1 juz sehari adalah tetapkan target bahawa aku mesti baca 1 juz sehari. 2, doa dengan sepenuh hati, ya Allah, permudahkanlah, sentiasa berdoa. 3, Al-Quran sebagai asas dalam jadual kita. Al-Quran dahulu baru aktiviti lain. 4, Al-Quran itu amat besar. Jika RM10,000 itu besar, membaca Al-Quran itu lagi besar. Masa itu, yang kelima, masa itu amat berharga untuk dibazirkan walaupun sesaat. 6, gunalah teknik-teknik, strategi-strategi yang saya bincangkan, yang saya cadangkan tadi. Jika para hadirin rasa ada lagi teknik yang lagi bagus, gunakanlah. Yang pentingnya sama-sama kita menjadikan Al-Quran itu berdaya dalam kehidupan seharian kita dan anak-anak kita, insya-Allah. Dan gunalah teknologi yang memudahkan kita, supaya memudahkan kita. Jika teknologi boleh merapatkan hubungan antara sama manusia, teknologi juga mampu merapatkan hubungan kita dengan Al-Quran dan pencipta kita. 1 juzuk adalah mudah dan tidak sukar kalau kita guna teknik yang betul. 9, uruslah masa yang kita baik, gunalah juzuk yang mudah kalau kita sibuk. Yang terakhir, pilihlah cara untuk memotivasikan diri kita. Sebelum berhenti, ni slide terakhir adalah saya nak wawarkan, mungkin tak jelas kat belakang tapi saya wawarkan, walaupun kita berada di Malaysia, kita masih berpeluang untuk belajar dengan Quran dengan syekh-syekh di Masjid Nabawi. Boleh layari Quran quran.mn.com. Kita boleh belajar secara online. Macam mana kita, kalau kita pergi ke Madinah, kita nampak kan halaqah kat tiang-tiang tu. Mungkin kalau kita perasan ada syekh yang hanya duduk meja kecil, Quran, earphone, mikrofon, dia bercakap macam seorang-seorang. Itu dia mengajar secara online. Kita boleh nak betulkan bacaan kita. Kepada anak-anak yang sedang menghafal Quran, boleh murajaah, insya-Allah. Dan suasananya rasa macam berada di Masjid Nabawi, insya-Allah. Saya ulang lagi sekali, Quran quran.mn.com, insya-Allah. Sebelum saya berhenti lagi sekali, dengan rasa rendah dirinya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak masjid kerana memberi peluang untuk saya, dan kemana-mana saya pergi pun saya minta pertolongan satu saja. Saya tahu depan saya amat mengharapkan doa-doa orang soleh yang berada di depan saya ni, orang soleh, orang solehah. Saya amat menghormati, saya amat menyayangi para hadirin yang hadir ni. Saya tahu anda depan saya semua orang soleh, dan saya memerlukan doa pada anda supaya doakanlah semoga kami semoga kekal sebagai ahli Madinah, semoga hafazan kami semoga insya-Allah dipermudahkan Allah. Dan yang terakhir adalah, biarlah Baqi' itu menjadi titik terakhir kehidupan kami sekeluarga, insya-Allah. Biarlah Baqi' itu menjadi titik terakhir bagi kami sekeluarga. Macam mana kita tahulah siapa yang bertuah. Kalau seandainya titik terakhirnya di Baqi', insya-Allah akan mendapat syafaat Rasulullah. Saya berada di Madinah tak menjamin saya untuk titik terakhir saya di Madinah, di Baqi'. Para hadirin semua berada di Kedah dan Kawi, mungkin lagi beruntung daripada saya untuk titik terakhirnya di Baqi'. Lagi sekali, terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.